dengan video saya. Sebabkan saya tak promote. Razak dah siap ke? Belum. Kau nak tengok? Saya punya baju kau dah tengok? Okey, sekejap. Saya ada post status. Ramai pula nak beli. Saya tak jual pun. Ini untuk Razak member ni. Yang mana pergi Razak member, kalau jumpa saya akan bagi baju lah. Baju dan stiker. Baju dan stiker lah. Free lah. Lepas tu yang lain saya tak tunjuk lah. Kan website saya tak boleh tunjuk lagi lah. Surprise lah. Yang tu surprise lah. Kan website saya kau boleh tengok lah nanti. Wah, memang meriah. Daripada Kampung Baru dah boleh nampak saya dekat Shah Alam. Ada saiz ke Om? Saya buat saiz S tak ada, M, L. Adalah saya buat 50 like je. Siapa cepat dia dapat lah. Konsien. Walaupun baju tu saya buat agak mahal juga. Makan modal juga tu RM3,000 tu. 50 like RM3,000. Makan modal. Hari-hari nak kena live, cari modal balik. Makan modal. Makan modal. Tak jual tau. Saya bagi je. Saya bagi je. Jual lah Om, tak jual. Saya bagi je. 50 like macam tak ada Om. Pengikut Om ramai Om. Habis kau nak suruh aku buat apa? 3,000 like. Kau gila ke apa? Tak ke RM15,000 kat situ? Adalah RM15,000. Gila ke apa? Mana nak cedok aku RM15,000? T-shirt yang saya pakai ni, t-shirt mahal shirt. Okey, ini bukan 70 lebih. 69 RM69. RM69 tau. Mahal tau. 60 selai. 60 selai. Gila ke apa? Untuk AC nak 2. Sudah jam. Saya tak buat jual. Sabar. Saya tak buat jual ni. Ya Allah. Tak buat jual. Kon jangan minta. Ya Allah, sakit otak aku macam ni. Tak buat jual. Itu saya buat 50 like untuk bagi kat budak-budak Razak member. Tunjuk sekali lagi baju. Baju ni kalau baju kena bahan. Baju design saya ni memang kena bahan je sekali. Macam biasa baju yang saya tu, korang yang mana yang tahu ada maksud. Okey, baju saya tu, kau nampak ada budak kan? Lepas tu ada berus, ada botol susu, lepas tu ada puting. Okey, baju-baju saya ada maksud. Okey, saya akan beritahu maksud-maksud dia. Yang mana yang pernah tahu, saya explain baju saya dulu. Saya buat jersey, yang ni saya buat sweatshirt. Saya buat macam sweatshirt yang ada ni semua kan. Sweatshirt baju sedap lah. Kalau pakai rack pun okey lah, tak sejuk. Abang DJ. Ya Allah, Abang DJ. Patah tu situ. Terima kasih Abang. Abang DJ Fly. So kau nak tahu ke maksud tu? Nak tahu maksud tu? Lagi 9 paus mandi. Jangan lagi 9 paus mandi. Jangan. Nak. Okey, maksud dia ini baju ni nakal. Kau pun tengok tulisan tu kan, nakal kan. Okey, saya tunjuk lagi sekali. Nakal tau. Baju ni memang daripada zaman nakal saya lah. Memang saya tak tukar nama pun. Budak nakal. So saya pakai tak tukar nama sejarah.
saya tetap pakai nama nakal saya juga. Sebab saya naik dulu pun dengan nama nakal. So kira macam ni, kan ada budak. Okay. First kali kita akan bagi bunga. Lepas kita bagi bunga, lepas tu ada garfu. Dalam saya punya baju nanti saya tunjuk. Ada garfu puting. Lepas tu dah bagi bunga. Maksud ni banyak maksud dah bagi bunga. Lepas tu pergi makan. Garfu tu pergi makan. Pergi makan dulu. Bagi bunga. Lepas bagi bunga, piak. Lepas piak, keluar budak tadi tu, yang budak baby dia dengan pakai helmet tu. Keluar budak tu. Ini maksud dia memang nakal pun. Dah piak. Lepas tu bagi susu. Lepas tu dia tengah membesar tu, nak hilangkan susu, bagi putih. Itulah maksud baju tu. Itulah maksud baju tu. Sebab tu lah memang nakal. Kan, faham tak? Yang mana faham lah kan. Macam tu lah. Jahat sangat tu. Betul. Baju saya, kalau yang ni dah keluar yang kedua. Yang mana yang ada baju pertama saya tu, saya dah pernah bagi dekat Brunei. Saya dah bagi dekat Brunei time masa bulan tu, ada 10 helai. Lepas tu dekat Penang baru-baru ni, saya ada bagi dalam berapa helai, 7 helai ke 8 helai, beleng-beleng. Lepas tu saya ada bagi yang mana jumpa-jumpa saya kat tengah-tengah jalan. Kalau ada dalam kereta tu, hari tu saya ada buat dalam 100 helai. Lepas tu yang ni design baru 50 helai. Sebab saya nak buat 100 helai tapi agak mahal sikit. Sebab saya buat t-shirt, so modal dia agak kasar. Saya buat 50 helai je. Jual lah, Sita jual. Saya bukan tak nak jual. Saya ni nantilah kita fikirnya. Noha pun ada. Noha, nampak? Noha ada. Kalau ikutkan kroni semua ada. Noha ada, Ryan ada. Tapi Ryan tak pakai kiwak ni Ryan. Tapi Noha selalu pakai Noha. Lepas tu baju-baju tu ramai je yang pakai. So korang tengok je konten saya next RZ ni apa jadi. Malunya RZ saya. So korang tunggu je. Yang mana yang pergi RZ member, jangan lupa jumpa saya, akan dapat baju 50 like. Macam tu 50 like je saya bagi. Bagi malu je. Hitam putih ke Om? Tak. RZ saya airbrush lah. Saya airbrush. RZ saya airbrush. Saya airbrush. Pos pergi dari lawak. Amin. Sarawak. Mana dapat baju? Tengok you cuti kan dengan Ali. Tak you cuti ke dengan Ali? Tak. Aku tunggu kat Pakul Om. Nasib lah siapa jumpa. Tak boleh bagi tahu tunggu mana. Jumpa je tengah jalan. Kalau ada highlight ikut sekali, rezeki. Itu je saya boleh bagi tahu. Tapi tak pun saya tak bagi time jalan. Saya bagi waktu dorang dekat jabatan. Dekat jabatan Terengganu tu, saya bagi kat situ lah. Saya tak bagi waktu berjalan lah, senang cerita. Dekat jabatan. Nak tengok RZ pun siap lagi. Poster kucing Sarawak Om. Macam jauh ni. Saya bagi dekat jabatan. Aku cari kau dekat ni. Boleh. Nampak dengan siapa? Dengan Pak Dalam. Kena niat tu. Kena niat sampai hati nak tengok AMG Post Sarawak Om.
AMG tak ada. Saya bukan saya punya kereta pun. AMG. Bukan saya punya kereta. Aduh, macam mana kalau Sarawak ni? Tengok kat mana? Uish, macam mana ni? Jangan nampak ngam je. Saya tak kisah perempuan dengan siapa. Janji bila komik dengan konten saya. Saya tak kisah pun perempuan mana pun. Ni dekat Terengganu ni ada coklat tau. Kucing Sarawak om. Dekat Terengganu ni ada coklat tau. Iya coklat tu. Kucing Sarawak om lah. Patut jangan cerita dulu kan dah. Tak, saya dah bagi tahu dah. Saya bagi tahu je, tak ada masalah pun. Tapi kalau saya dah cakap saya tak jual. Kalau saya jual okey. Tapi nantilah kita fikir lepas Resident Evil lah. Kita tengok Resident tak keluar lagi. So kalau dah keluar nanti saya tunjuk. Kalau korang baru ingat nanti kita bincang lah macam mana. Saya buat lain ke untuk orang Sarawak, Sabah, InsyaAllah. Macam tu lah kita buat. Kita bincang baru lah. Okey. Kita buat bincang baru lah. Hello. Lok ikan om. Lok ikan, saya tak jual ikan lah. Macam ni. Post video, dah post dah. Pergi tengok. Yang mana yang belum tengok konten saya, korang boleh pergi tengok. What even? Apa benda? Enema ni. Kong, borak dengan Enema tu. Enema pula. Janji ya, kasih jadi tu insyaAllah. Tapi kita buka stok sekali je InsyaAllah lepas Rezik minggu lah. Lepas Rezik minggu dia tanya kau jual ikan apa tu, mana ada jual ikan. Ya Allah, masih mila pula jual ikan. Tak jual ikan. Tak jual ikan pun. Kau jual baju siapa sana? Kau jual baju lah sana, baju puting kau tu. Lama tak? Aduh. Bagi aku satu lah free size S. Yang baju ini kan? Yang lengan panjang. Sebab aku ikut RXZ member team kau. Yelah, sebab kau ikut RXZ member. Okay. Guys, stay tune guys. Saya ikut RXZ member, saya akan keluarkan satu biji RXZ nanti, stay tune. Betul. Kau kerinting, kau pergi tak RXZ? Pergi. Dia ambassador. Kau ambassador. Dia ambassador RXZ. Apa benda, muka tak ada terpampang pun. Apa yang ambassador je? Mana ada ambassador? Boleh ke? Muka tak terpampang pun. Aku terpaksa kodok pun. Macam mana? Pakai baju kau lah kalau gini. Nanti kita pakai baju cantik. Kau bagilah aku satu. Dia tengah print, belum siap. Nanti kau bagi aku satu. Awas kau. Ya. Itu botol susu ke ataupun botol yang kita selalu guna tu? Botol susu. Ingatkan botol ingatkan botol twister. Sekejap, mal. Kau duduk. Mana dia request? Invite. Mana mal? Invite. Sekejap. Mana dia? Mal, kau request lah. Outfit ku nanti Ini outfit ku nanti, ini seluarnya. Weh, seluar aku. Ambil tunjuk baju sikit, Ambil. Belakang. Aku dah bagi tahu maksud lah. Kau try dulu pakai. Nyam kan kalau kau pakai? Tapi ni aku bukan buat t-shirt. Aku buat t-shirt. Sweatshirt. Bukan dulu tuala ni macam mana? Aku buat sweatshirt. Sweatshirt ke? Aku buat sweatshirt. Aku buat memang mahal punya kain lah. Besar ke shoulder pun. Aku bukan buat jersey. Tapi panas lah tu kalau pakai sweatshirt. Kalau dah right memang pakai sweatshirt lah. Kau dah kenapa? Panas gila.
Mana ada panas. Tegap tu sado lah hari ni. Oh, sado. Aku dah bagi tahu masa dah. Esok aku jadi. Bila aku pakai baju kau ni terus sado aku. Oh, weh Mal, hujan Mal. Tak boleh. Aku mau cakap doa jangan bagi hujan. Hujan, air tinggi. Tricep. Hujan Mal, hujan.